Okey, kena. Straight. Kena. Alhamdulillah. Kena lagi tak? Kena lagi tak? Kacau sikit ni kak. Kena masuk. Hui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, pada kita bosku, channel Semalam Berangler mantap. Okey, aku terus setting ni bosku. Tadi aku terus baling kawasan ni. Macam biasalah, ni R&R pertama aku. Sebelum aku melintas tu aku akan singgah kat sini, akan baling-baling kat sini 3-4 kali ke. Kalau tak ada baru aku pindah, baru aku nyebrang. Okey, hari ni aku dengan Abang Botak. Abang Botak kat mana lah, peluncur je, laju je tadi. Tak tahu dia belakang pun. Dia ada kat belakang. Aku berdua dengan dia. So, aku sampai dulu sini, aku baling dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kat sini kadang-kadang dia ada. Sebab anak-anak beranak dia main kat sini. Dia mesti nak anu juga. Nak mujuk-mujuk juga ni. Okey, kita punya barang pergi di spot biasa. Spot biasa yang kita pergi. Semalam sini ribut ni semua. Ribut topan kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kena. Straight. Kena. Alhamdulillah. Jangan lepas. Alhamdulillah. Jangan lepas. Kena sikit je ni. Wish. Ini gini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sikit satu mata je, Zul. Sikit je. Alhamdulillah. Memang rezeki lah. Oi, satu mata je tu yang risau. Dia fly je, aku dah risau lah. Alhamdulillah. Rezeki pagi. Abang Botak.
Aduh. Ha? Ah, situ okey, sini air macam berminyak. Alhamdulillah mencangkup awal pagi. Mantap. Hei, gari tertinggal pula. Pinjam gari tak? Gila air pok. Semangat nak mancing sampai tinggal gari. Cek tali lah, cek tali. Ha? Oh, pinjam gari dah. Aduh, gari tertinggal tengah strike agaknya. Boleh tertinggal pula gari. Semalam cuci-cuci gantung kat sinki, boleh tertinggal pula. Aduh. Buat perangai air pok. Nasib abang botak ada gari. Bukan paru Itu hari lead grip tinggal. Hari ni gari pula. Allah, buat perangai lah. Kena lagi tak? Tak, kena lagi tak? Kasar sikit ni kak. Kasar juga ni. Oi. Oi. Ha? Caru. Caru kuda. Oi. Kau nak pergi mana ni? Sini. Alhamdulillah ikan kedua berjaya. Woohoo! Mantap Rol. Ikan mantap Rol. Solid. Dua kena. 2 kilo ada ni. Hampir. Mantap. Ini keberuntungan pinjam gari kawan tau. Kita boleh tidur kan ni. Dia nekan tu, dia tak nak naik. Paling sana pun. Baling ke tengah. Alhamdulillah ikan kedua. Saya juga okey, alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah, ni kira rezeki pinjam gari kawan ni. Kerana pinjam gari kawan ni rezeki, alhamdulillah. Sampai ada dah patah dah gari ni, seram juga ni. Gari ni sampai patah ni. Ni yang aku risau ni. Aku risau betul ni gari-gari anu ni. Gari aku memang tertinggal tu. Semalam aku pergi cuci dekat sinki, tinggal. Ni alhamdulillah buat macam ni. Tak kat sini lah. Gewang ni memang aku dah repaint dah gewang ni sebenarnya. Selepas gewang aku yang kena bawa ikan tu yang putus tu, aku repaint balik gewang ni.
Ni gewang Yozuri Amino. Suspending je gewang ni. Jadi aku dah repaint balik dah, habis dah pera colour. Okay, sambung lagi. Hari denyut yang nyut yang tu kali. Mantap jiwa. Dia pergi denyut tu, tak boleh buat bincang tu. Kena saiz macam tu. Memang berdenyut ha. Oh, kena. Kena masuk. Ui. Mantap. Jangan lepas. Kasar tu. Oh, kuat dia. Kuat dia. Kasar ni. Saiz. Saiz mantap. Oh, dia nak pergi kat batu. Dia nak pergi kat batu ni terus. Oi. Okay. Cukup. 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 Tak nak lagi. Cukup lah. Cukup lah. Cukup. Cukup lah. Alhamdulillah. Mantap aku. Wah. 3 kilo lebih ada ni. 3 kilo lebih ada. Mantap. Alhamdulillah. Berjaya juga.
Ah, 3 kilo lebih ada ni dalam tangan. Mantap lah. Menggigil aku bosku. Allahu Akbar. Tanggal bosku yang bawah. Alhamdulillah. Nah ni lah bosku gewang ni. Mantap. Barai lah gewang ni. Let's go. Ni ha. Mantap, mantap. Menggigil aku. Okey lah, let's go. Saya cukup lah untuk hari ni. Sebab hari ni aku tak ada ni kan, tak tapau makanan. Jadi aku ni pun dah kebuluh sebenarnya. Lagi satu, gari aku pun tertinggal kat rumah. Ni aku pinjam gari abang botak ni. Nasib baik abang botak ada. Aku pinjam gari dia dulu. So, gari aku tertinggal kat rumah. Jadi inilah hasil untuk hari ni. Ni. Mantap lah tu. Mantap jiwa. Ni hasil hari ni. Ni dah hasil-hasilnya ni. Yang ni paling padu lah ni. Ni paling padu ni. Ni paling padu. Okay, let's go. Jangan lupa like, share and subscribe Saman Labu Angler. Mantap jiwa.